Qalbi insan, dia berpaling daripada makhluk. Dia tidak ada hairan dengan pujian makhluk, dia tidak hairan dengan cacian makhluk. Dia direct terus. Macam mana Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW terus menghadap Tuhan. Itu samaratul warid. Yang ketiga, al-intiha anil maksiyati. Ya, dengan warid yang sampai tadi terus dia berhenti. Benci dia dengan maksiat sebenci-bencinya. Dia tak nak melakukan maksiat. Itu dipanggil wattiba' li ta'ah, dan dia mengerjakan sungguh ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil samaratul warid. Kalau dia dapat warid, tiba-tiba benda ni tak ada dekat dia. Dia dapat warid, hati dia makin terikat dengan makhluk. Apa dia? Nak bermegah dengan makhluk, warid disampai habis, itu dia tertipu. Sebab tu dalam kaedah suluk dia tak benar sama sekali warid diambil tahu warid orang dan menceritakan warid dia pada orang. Tu diharamkan. Warid yang sampai dalam suluk jangan dicerita dengan orang, dan jangan dia menuntut tahu warid orang. Warid dia sampai kadang-kadang benda yang agak tinggi, mula kalau dia beritahu ke orang, dia habis. Bermakna kalbi dia sudah berpusing menghadap pada makhluk. Nakkan pujian orang, nak rasa hebat diri, boom, jatuh pada kita. Ya. Sebab dia kata tadi apa? Al-i'rad an man siwahu. Berpaling kalbi dia daripada selain Allah Ta'ala. Dia bulat terus ke Tuhan dia. Jadi